Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaid Haris bin Tabici. Saya berkhidmat sebagai pensyarah bahasa Inggeris di Fakulti Sains Sosial dan Teknologi Maklumat FSTM di UCAM. Saya mempunyai pengalaman dalam bidang komunikasi profesional, termasuk dalam bidang image building dan juga professional correspondence. Selain itu, saya juga mempunyai kemahiran dalam bidang persembahan dan juga dalam bidang penulisan. Selain daripada itu, saya juga terlibat dalam penyediaan kertas peperiksaan akhir bagi ujian akhir pelajar-pelajar saya, termasuk dalam menyediakan rubrik jawapan bagi penilaian akhir mereka. Antara subjek yang saya ajar untuk semester ini, yang pertama adalah English Drama, yang kedua adalah Negotiation Skills dan yang ketiga adalah Presentation Skills. Jadi apa yang pelajar akan dapat daripada saya, yang pertama adalah mereka akan dapat untuk menambah baik kemahiran bahasa mereka dari segi yang pertama pertuturan, yang kedua bacaan, yang ketiga penulisan dan yang keempat adalah pendengaran. Yang kedua, apa yang pelajar akan dapat daripada saya adalah mereka akan dapat belajar cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi itu termasuk gerak badan, termasuk dengan intonasi dan termasuk dengan konten ataupun idea yang akan dilontarkan. Yang ketiga adalah pelajar akan dapat belajar cara untuk menyediakan dokumen-dokumen formal yang bermaksud termasuk memo, surat rasmi, email dan juga pelbagai penulisan akademik khususnya dalam bahasa Inggeris. Dan yang terakhir adalah saya akan cuba untuk menambah keyakinan pelajar dalam bertutur dalam bahasa Inggeris, bukan sahaja di dalam kelas, malahan di luar kelas, sebab saya amat menggalakkan pertanyaan dan juga pemberian idea ataupun pendapat daripada kalangan pelajar sendiri, dan pendapat dan ataupun idea itu boleh dibahas oleh rakan-rakan mereka sendiri supaya bukan untuk menentukan idea itu betul atau salah, tapi untuk membina keyakinan mereka berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dan membuatkan mereka lebih selesa. Itu saja. Okey, baik. Pada pendapat saya, perkara yang best di UCAM ini adalah, yang pertama, yang menariknya adalah UCAM ni dikelilingi oleh bukit-bukit yang indah. Yang kedua adalah UCAM mempunyai suasana pembelajaran yang tidak terlalu stressful. Maksudnya tak ada tekanan yang terlalu tinggi. So hopefully pelajar boleh enjoy belajar di sini. Yang kedua adalah fasiliti kelas lengkap dengan aircon dan juga PC serta projektor, bermakna kalau kata pelajar perlu buat persembahan, dia tak perlulah nak bawa laptop semua, cukup sekadar bawa bahan mereka dan boleh gunakan facilities di kelas. Dan yang ketiga adalah suasana pengurusan yang baik dan juga pensyarah-pensyarah yang sedia untuk membimbing. Yang terakhir pada pendapat saya adalah kerana UCAM menyediakan peluang yang dekat dengan industri yang menyebabkan pelajar boleh pelajari pengalaman orang-orang yang ada pengalaman industri dan juga menyediakan mereka untuk memasuki alam pekerjaan. Jadi saya dengan berbesar hati mengajak semua lepasan SPM, STPM, Kolej Vocational dan mana-mana pemuda yang ingin belajar untuk meneruskan pelajaran di UCAM, untuk meneruskan pelajaran di UCAM. So, apa tunggu lagi? Jom study at UCAM.